Dulu selalu kering idea nak makan kat mana, nak lepak mana lah malam-malam kat Ipoh ni. Tapi sekarang, I rasa banyak gila kedai yang best-best untuk korang lepak. Hari tu kita orang pergi satu kedai ni, tempat dia memang besar, luas and diorang banyak games yang korang boleh main waktu lepak. Lepas tu makanan dia yang full meal, yang you boleh makan untuk dinner, bukan setakat kuda-kuda. Dan goreng dia ni sebiji rasa dia macam ayam brand M yang famous tu. Antara semua yang I try, I paling suka dia punya spaghetti sebab rasa kuah dia pekat, lepas tu banyak. Nak makan banyak sangat tau. Tapi yang ni, I legit tak boleh stop makan. Untuk burger dia, yang ayam ni diorang guna isi ayam, bukan patty biasa. So memang rasa tebal lah dia punya isi tu. Cheese yang diorang letak pun banyak, meleleh-leleh ya. Kalau korang nak makan dia punya beef burger, dia punya beef patty tu diorang buat homemade tau. And memang rasa lah homemade tu. Yang tak minat sangat burger daging pun, I rasa yang ni sedap. Dan orang malam dia tak boleh makan western, dia nak makan nasi juga. Kat sini pun ada menu nasi. Menu dia banyak lagi yang I tak try and korang boleh try. Untuk I dia, I suka I chocolate ni. Strawberry chocolate I tak ingat lah nama dia tapi sedap. Kalau korang tak tahu nak dinner kat mana, boleh lah try kat sini. Ni dia punya working hour and location.